Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak anda terfikir, dari mana sebenarnya datang semua undang-undang yang kita ikut hari-hari ni? Dalam perkongsian kita kali ini, kita akan bedah siasat sumber undang-undang kat Malaysia dan kita akan fokus pada satu bahagian yang boleh kata agak misteri dan tak ramai orang betul-betul faham, iaitu undang-undang tidak bertulis. Dan untuk kupasan kali ini, ia jadi lebih istimewa sebab bahan rujukan utamanya disediakan oleh Puan Zura Maznum Sainan, seorang pensyarah kanan dari UiTM Cawangan Johor. Jadi, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan pada beliau atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat ni. Okey, jom kita mula dengan soalan paling asas. Dari mana datangnya undang-undang kan? Adakah ia macam tu je tiba-tiba muncul ataupun ada cerita dan asal-usul yang lebih dalam di sebaliknya? Bila sebut je undang-undang, saya pasti ramai antara kita yang terus terbayang bangunan parlimen yang gah tu. Atau mungkin rak-rak buku yang penuh dengan kitab-kitab undang-undang yang tebal-tebal. Dan ya, memang tak salah pun. Itu memang sumber utama undang-undang bertulis. Tapi, di Malaysia, itu cuma sebahagian je daripada cerita sebenar. Sekarang ni, jom kita masuk bahagian yang saya rasa paling menarik. Kita akan cuba bongkar misteri undang-undang tidak tertulis. Dengar nama pun macam, ada undang-undang yang tak tertulis ke? Macam rahsia sangat bunyinya kan? Tapi percayalah, ia sebenarnya satu komponen yang sangat-sangat penting dalam sistem perundangan kita. Okey, jadi apa benda sebenarnya undang-undang tidak bertulis ni? Senang cerita, ia adalah undang-undang yang bukan digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Maksudnya, anda takkan jumpa undang-undang ni dalam mana-mana fail akta, enactment atau ordinan yang rasmi tu. Ia wujud dan dikuatkuasakan dengan cara yang lain sikit. Dan untuk konteks Malaysia, undang-undang tidak bertulis ni, dia berdiri atas 4 tiang seri atau 4 tonggak utama. Apa dia? Pertama, Undang-Undang Inggeris. Kedua, Keputusan Kehakiman. Ketiga, Undang-Undang Adat. Dan yang keempat, Undang-Undang Islam. Jom kita zoom in pada setiap satu. Baiklah, kita mulakan dulu dengan 2 tonggak yang pertama. Kedua-duanya ni banyak dipengaruhi oleh sejarah kita dan juga peranan penting para hakim dalam membentuk undang-undang negara. Okey, yang pertama sekali, Undang-Undang Inggeris atau English Law. Yang ni memang tak boleh lari. Ia adalah warisan tinggalan daripada zaman pentadbiran British dulu. Walaupun kita dah lama merdeka, pengaruh Undang-Undang Inggeris ni masih lagi wujud dan menjadi sebahagian daripada sumber undang-undang kita. Dalam Undang-Undang Inggeris ni pula, ada 2 komponen utama yang kita kena tahu. Satu, dipanggil Common Law atau Undang-Undang Lazim. Apa tu? Ia ni macam undang-undang yang dibuat oleh hakim berdasarkan keputusan-keputusan kes sebelum ni. Dan yang kedua, kita ada equity. Equity ni wujud untuk melengkapkan common law untuk bagi keadilan dalam kes-kes di mana common law tu sendiri mungkin terlalu keras atau tak fleksibel. Jadi, macam mana ia boleh sampai ke sini? Ceritanya bermula masa zaman kolonial, bila pegawai-pegawai British guna undang-undang ni untuk selesaikan macam-macam pertikaian. Lepas kita merdeka, kita buat keputusan untuk terus pakai sebahagian daripadanya. Tapi, ada satu syarat penting yang kita kena ingat. Penggunaannya hari ini mestilah bersesuaian dengan keadaan tempatan dan penduduk kita. Maksudnya, kita tak ambil sebijik-sebijik. Kita sesuaikan dulu. Tonggak yang kedua pula ialah keputusan kehakiman atau judicial decisions. Yang ini memang ada kaitan terus dengan common law yang kita sebut tadi. Konsep dia macam ni. Bila seorang hakim di mahkamah yang lebih tinggi buat satu keputusan, keputusan tu akan jadi macam satu peraturan baru. Mahkamah-mahkamah yang lebih rendah kena ikut keputusan tu bila ada kes yang lebih kurang sama pada masa akan datang. Ia dipanggil doktrin duluan mengikat. Nak senang faham, fikir macam ni. Dalam satu keluarga, kalau mak ayah dah buat satu keputusan, anak-anak akan ikut kan? Tujuannya supaya ada konsistensi dan semua orang dilayan dengan adil. Alright, kita dah cover 2 yang pertama. Sekarang, jom kita beralih kepada 2 lagi tonggak yang sangat dekat dengan kita sebab ia berakar umbi daripada budaya dan kepercayaan masyarakat tempatan sendiri. Tonggak yang ketiga, Undang-Undang Adat. Ini adalah undang-undang yang boleh kata hidup. Ia datang daripada adat resam dan tradisi yang dah diamalkan turun-temurun. Contoh paling popular macam adat pepatih di Negeri Sembilan ataupun adat-adat kaum pribumi di Sabah dan Sarawak. Dan jangan main-mainnya, undang-undang adat ni diiktiraf sah. Ia diguna pakai terutamanya dalam hal-hal macam pewarisan tanah adat ataupun untuk selesaikan pertikaian dalam komuniti mereka. Syaratnya satu je, ia tak boleh bercanggah dengan mana-mana undang-undang bertulis yang ada.
Dan yang terakhir, tonggak keempat sudah tentulah Undang-Undang Islam atau Syariah. Yang ini, seperti yang ramai dah tahu, adalah sumber undang-undang yang khas untuk orang Islam di Malaysia. Skupnya, ia lebih tertumpu pada hal-hal pribadi dan kekeluargaan. Contohnya macam urusan perkahwinan, penceraian dan juga pewarisan harta. Okey, kita dah tengok keempat-empat tonggak tadi. Undang-undang Inggeris, keputusan kehakiman, adat dan Islam. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa kita kena tahu semua ni? Apa pentingnya? Pentingnya adalah untuk kita sedar yang sistem perundangan Malaysia ni, dia bukan satu benda yang straightforward atau datang dari satu acuan je. Sebaliknya, ia adalah satu gabungan, satu adunan yang sangat unik. Macam rojak pun ya. Ia adalah cantuman antara undang-undang moden yang digubal di Parlimen dengan warisan sejarah dari zaman British, kebijaksanaan para hakim dan yang paling penting, adat resam serta agama yang dah lama jadi jiwa masyarakat kita. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita fikir sama-sama. Dengan adanya adunan undang-undang yang macam ni, yang campur aduk antara yang bertulis dan tak bertulis, yang moden dan tradisional, macam manalah agaknya gabungan unik ni akan terus berubah dan membentuk Malaysia pada masa akan datang? Apa pandangan anda? Fikir-fikirkan. Sehingga kita jumpa lagi, jaga diri.